tu lah. Kami barang pergi Mami. Adik pegang dia. I nak pegang tapi tak boleh. I takut ni. Tak apa. Welcome to the Lost World of Tambun. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome to. Okay, hi. So dah settle abang punya semalam apa? Abang punya performance I think you all make sure tengok abang perform video awal, alright. So dah settle tu. So kita nak reward abang. Abang good boy. Abang ni berjaya tahan 2 minggu dekat Star. So kita bawa abang pergi mana? Kita bawa pergi mana, Dek? Lost World of Tambun. Lost World of Tambun. Dekat je kat Ipoh juga. So alang-alang tu kita main water park. Yes. Alright. So video ni kita tengok pula lah. You all layan lah kat water park Lost World of Tambun. Let's go. Tambun. Lost World of Tambun je. 3. Welcome to Lost World of Tambun. Nampak tak? Adik. Okey, kita dah sampai. Kita nak redeem tiket dulu dekat Lost World of Tambun. Oh, panas saya. Ini terbakar ni. Tapi tak apa. Demi nak menghappykan anak-anak. So, kita ni kita layankan aja. Dia excited ni. Excited boy. Scan ni. Ada? Jual dulu. Ni dekat email ke? Yang dekat email. Tak, ni dekat website. Oh, website. Website. Kalau macam dari kat sini sampai lokal weh, nak simpan lokal. Lokal dia free apa? Bayar. Apa lokal? Okay, sebelum kita mandi kita solat dulu. Yang penting kena solat dulu. Solat penting. Kita jamak solat dulu. Jom. Tak. Mami. Mandi. Mandi tu tengah panas tu. Mandi dong. Tu dia. Okey kot. I rasa mandi je. Dan aku pula pergi tengok lokal. Okay, so kalau datang sini boleh je letak barang letak barang kat tepi. Tapi kalau nak lebih selamat, letak kat locker lah. Locker ni kecil RM28, besar RM55. So macam aku bawa banyak handphone semua kan, so kita ambil lah locker. Yang locker kecil RM28, besar RM55. Please use your card. Berapa? 28? Kecil.
Dia? Dia main air. Ombak. Jom. Tak payah. Kita main lain dulu. Belum apa-apa kau dah berpasir ni. Macam mana ni? Abang, jom cepat. Ada banyak ni tempat apa adik? Yelah, kita tempat lain. Jom kita pergi tempat Tak, tadi kau dia masuk ombak tu. ombak. Okey, jom. Thank you, Daddy. Apa dia adik? Thank you, Daddy. Adik suka ke? Dapat beli ni. Dapat masuk ni. Jom kita banyak lagi nak main adik. Jom let's go. Tapi masuk lah. Okay, so kita naik dulu apa nama ni? Pagi ya. Kita naik dulu pagi. Allah. Kita naik pagi dulu, so baru kita layan masa-masa. Tapi budak-budak ni cepat dah basah. Kau jangan. Mana? Kan aku apa kamera tu. Oh ya, boleh eh. Ada jam ke sini? Tak boleh. Ada kan sini nak main air. Okey, kalau nak tahu harga harga masuk dekat Losok Tambun ni, harga dia agak keras dia, biasa lah. Okay, so kalau dewasa 90 lebih ya, 90 lebih ya dewasa. 95. So kalau kanak-kanak 88. Tapi aku ambil sekali dengan voucher makan RM104. So dapatlah seorang RM10 macam tu lah. 40 ringgit dapat. So itu kalau kau nak belilah. Beli tiket aku beli dekat klub.com yang panggil lah. So just nak share you all lah. Sementara menunggu pagi nak bergerak. Okay. Alright, so jom. Let's go. Hari ni special sebab tak ada orang, so kita dekat pagi lah. Tu dekat sini pukul 3 ada, pukul 4 pun ada ya. Ni rumah. Beli. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Sunway Losro of Tambun and welcome to the Tiger Valley. Alright, ladies and gentlemen, how are you all doing today? Are you doing good? Kalau belah-belah belakang ni dia banyak tutup pukul 6. Kalau belah-belah depan sana dia banyak tutup pukul 11. Okey, kalau Tapi ke belah-belah belakang. Right here, on top of the table for all of you. So ladies and gentlemen, all you have to do is very simple. Just remain seated on your seat and the show will be running just on. So ladies and gentlemen, boys and girls, are we good? Berapa ada belah sana? slide 4. Ni kalau minum kopi ke apa ni sedap mi kari. Ayo. Ni kalau orang datang Losok ni orang kena mi kari dia. Kedai ni lah. Kedai ni ada dekat Ipoh Street depan. Pak makan mi kari apa kan. Besar ni kalau nak berlari berjalan ni memang penat lah. 3 hari belum tentu habis. Ada gurau ya. Luar jugalah. Naik ni pun 20 minit bawa macam ni. Oh. Hai. Ni kalau minat mancing boleh. Dia ada macam water cooler aircon tu kan. Oh. Nyamuk dengan dia risau. Tak ada nyamuk. Kita ada aktiviti, ada zipline, ada kayak, cuba. Glamping tu berapa tu satu malam? Ini abang kena tanya harga dekat sini sebab harga dia tak menentu. Tapi lebih kurang range Lebih kurang dalam 1,000 lah. Dia 1,000. termasuk tiket timpa untuk 4 orang, makan pagi dan boleh keluar masuk lah. Kita ada pagi, dia akan bawa keluar masuk lah. Ada package tu. Ada termasuk package. Kalau buat nak terkejut dah dia. Apa nama dia? Ada tulis nama dia? Tu tengah-tengah satu, ujung ni satu. Dia kalau duduk dalam air, dia naik atas, ada tangga turun bawah, boleh nampak dari cermin. Kita ada underwater view. Cantik, boleh bergambar dengan buaya, badak. Mana? Pasal kurus gila. Sandek. Adik, apa tak adik? Nampak macam manusia. Dia kalau bagi kelapa kejap, dia kopek.
Tambah nak dekat bulan puasa ni tak payah hantar kedai dah bagi dia je. Dia kopek je lah. Oh, dah kopek habis. Dia makan habis. Memang saiz ni kurus lah. Dia ni memang spesies beruang Malaysia, memang dia kurus macam ni. Beruang matahari. Dia ada lagi sikit tu, tapi dia besar lah. Besar sikit daripada ni. Aku kena hantar. Bani! Customer bagi dia makan dekat lubang ni. Petang sikit baru dia aktif. Dia memang betul lah. Dia memang makan binatang lain ke? Oh. Ana ni. Ya. Sini kita bagi ayam. 3 hari sekali kita bagi lagi. Hai. Itu nama dah laki ke perempuan dah. Boleh. Come. Panggil. Datang kau petang. Aktif. Betul lah. Baik. Bisa hutan. Standby slide dia. Sama-sama. Budak-budak nak ni. Udahlah, okey. Malam lagi cantik dalam ni ya. Jangan beli lain tiket dah, boleh duduk terus sampai malam. Hidup. Bubur petai, bubur udang baru sedap. Orang tu pun jadi macam ya. Sorry buat lawa sikit-sikit ya. Tak apa. Lama tak gelap. Okey. Bau sono sikit rasa nanti. Dia smell tak Ni kalau berminat nak pancing boleh RM10 sahaja 2 kali pancing umpan semua telah disediakan. Dia tutup pukul 9.30 malam. Hai. Okey. Dia datang nombor dia makan tadi ya. Balik semua tengah adik. Adik. Abang, tolong adik abang. Adik. Biasa adik. Kenapa? Adik kuat lah, tak menangis. Adik kuat. Kenapa adik? Kenapa adik nangis? Kenapa nangis? Kenapa bang? Takut. Okay, jom. Macam tu lah, strong kan. Abang, daddy tak boleh. Naik lah. Mami ambil gambar abang. Apa relax?
Dia tak. Dia ni kalau adik nangis dia tak tahu lah. Apalah adik, tak mencabar adik. Tadi nangis, apalah baby ni. Rasa nangis tadi. Kenapa kat atas kalau adik tak nangis? Jangan nak nangis. Nanti ada nangis. Boleh petak lagi? Dia naik roller coaster tadi. Sebenarnya takut naik roller coaster tapi kita jalanlah dia Abang. Adik tak nak apa. Sampai. Hey, jadi tak boleh ni tapi alah-alah tak berapa nak laju kan. Dah sambil legu je tu takut. Ready? Oh, boleh ambil video tak? Okey bang. Aduh. Tak laku dia. Apa kan? Dah lama tak naik roller coaster. Alah tapi ni biasalah. Level budak-budak ah. Cik belagak ah. Next apa pula abang? Abang? Kapal langsung. Apa? Ni adik, kita pergi yang sana. Daddy tak ingat ke Daddy Jared? Mana ada Daddy tak jerit? Hello. Daddy Jared. I did not shout. I was like, oh my god, only this kind of. Okay, jom kita basahkan badan. Let's go. Ada mak dah basah dah. Mami nak masuk, Mami masuk tu. Jadi nak merakam tu. Simpun dia. Rasa back masuk lagi. Tak, dia nak rekod-rekod dulu. Sekejap lagi baru dia disimpan. Jadi kan dah pukul 6. Tu lah. Pukul berapa tak? 3.53. Oh, kesian bini aku mengandung. Kesian mak buyung ni mengandung nak main juga. Apa pun tak boleh main. Rugi bayang. Ha, lah bawa aku ni. Aku rasa time aku datang ni yang paling best. Sebab apa? Sekarang ni pukul berapa? Sekarang ni pukul 4 lah. So tak panas sangat. So stop lah sikit. Kalau tak panas, nak main pun tak best. Okay. Nampak mak ni pun main sekali dah tu. Ada WhatsApp. Okay, dah mandi. Kita nak main ada tube pula. Ada tube lah. Panggil apa panggil? Lepas tu kat Lampung. kat atas adik luas gila. Lepas tu abang pergi tengok. Abang Sekejap, Daddy pun nak pergi toilet je. Mam bukan. Go to the toilet. Ya, sekarang ni budak-budak tengah main yang tu. Apa nama tu? Yang ada ni lah. Tapi Syah mak buyung ni, Syah
dia mengandung tak boleh. So dia nanti enjoy malam sikit lah. Malam nanti kita main yang apa nama tu? Hot spring. So ni kita teman dia lah, dia tengok kan. Tapi jari kita naik apa kita. Best adik. Jom abang pergi yang daddy pula abang. Ada nak mandi mana? Baik mandi pada tiger tadi. No. Kenapa dia mengaum tadi? Oh, macam tu lah. Oh. Yang kan ada something kenapa dia mengaum. Tak ada. Okay. Hippopotamus. Tu anak dia. 4 tahun. 4 tahun. Anak 4 tahun. Mak dia beza umur kita berapa tahun? Muda kita berapa tahun? Dia tak makan. Tu nampak. Hippopotamus. Korang pernah tengok ni tak? Tak, Apa nama ni? Apa nama cerita tu? Apa nama? Lion King. Lion King. Ha ni namanya Hyena. Ini dia boleh makan orang ni. Adik, takut ah. Mana? Air liur dia betul. Tengok bawah adik. Haina. Takutnya. Dia pandang belakang, pandang depan. Ni macam leopard dia punya ni ah. I nak leopard. Tengok ni burung. Haina. Sun bear. Oh, sun bear adik. Hey. Takut dengan adik. Sun bear. Come. Oh, datang adik. Oi. Ini nak bagi dia makan. Kena bagi dia makan adik. Ha. Oh, sun bear paling kecil. Sloth bear. Turkey bear. Ini black, American black, brown. Kalau bear besar gila. Hey boy. Kali ni tak nak takut. Boy, sini boy. Apa tu adik? Apa dia buat bunyi tu? Dia panggil siapa? Boy. Stop boy. Adik panggil tadi. Dia apa? Tadi adik panggil dia boy. Boy, sini boy. Nak cari. Belakang. Ada chicken burger dengan fish fillet only. Ha. Chicken burger can lah. Ada cheese dalam tu lah, tak ada. Chicken burger. Chicken burger ada cheese. Tak boleh lah, chicken burger juga ada. Sini. Kenapa dia tak layan adik? Jiraf. Sebab dia tak nampak adik makanan. Sini boy. Alah, dia patah. Jirafa. Jirafa. Sian adik. Jirafa tak layan adik. Jirafa. Nama dia Gigi. Panggil dia Gigi. Ni masih datang apa ni? Kucing ke apa? You cat. Jom. Kalau nak makan, ni kena bayar dulu. Voucher kita dapat tu. Dede nak apa Dede? Tengok lu ada apa. Ni dia punya menu dia. I nak
Kaki dia sedap jadi. Ayah. Tahu apa dia? Bom cucui Cucui. Dah mandi, lapar. Makan lah pergi lah. Oh. Masa sikit bang. Okay. Okay, sekarang ni dah dekat pukul 6.48 dekat pukul 7 lah. So kita dah mandi apa water park semua sejuk. So sekarang kita nak masuk air panas pula. Okay, kita nak masuk air hot spring. Okay, ni kawan-kawan tengok ni anak aku seronok dia main anak siapa ni? air panas. Anak siapa ni? Ni baby hippo kan. So jom kita masuk tengok rasa sikit air panas dia. Rasa sikit panas. Oh, air panas dia storm lah ya. Dia di dalam senok kaki dia. Letaklah kamera tepi. Ha? Letaklah kamera tepi. Sekejap lah. Jadi nak masuk. Panas. Tak. Ada tu. Ada. Tak. Push. Panas. Tengah-tengah ni, dah dekat malam ni. Pukul 7. Rendam air panas. Sedap. So, siapa yang datang dekat Tambun hot spring Ipoh ni, memang dia recommend lah. Memang best. Alright. So, okay lah, nak mandi dulu. Jadi ada macam luminous spa. Luminous spa ni tempat yang ada lampu-lampu. Jadi aku try rakam kat situ pula. Alright. So, jom kita mandi dulu. Let's go. So, ni sistem locker dia. Sistem locker dia scan. So, scan dulu. Dia terbuka. Ni bisa masuk lah. Baik apa dia. So, sangat convenient lah je. Baloi RM8. Okay, sekarang kita dekat apa? Hot spring. Hot spring. Dekat apa? The Solok Tambun. Tambun. Air panas. Tambun. Jom, abang. Atau bang dia tunggu ada sampai orang ni. Buat orang hang. Apa tu? Jadi record ke? Tak lah. Jadi Amat. dah dia dah apa? Time lapse. Ni apa? Tempat panas ke apa? Private. Tapi tu. Apa nak? Mana lagi panas? Guna kasut hang. Jadi tak guna kasut abang jadi untuk kamera. Sama. Jangan. Adik jangan duduk situ adik. Adik duduk sini. Biar lu. Tak apa abang, sini abang. Nak ambil video. Bang ni. Okay, sekarang kita dekat di tempat private untuk top of the mountain untuk kolam air panas. Nice view, man. Hot spot. Nice view. I would just want to take the moment. Boleh jatuh. Jangan Sore. Ni jangan macam-macam ni. Kalau mama jatuh. Bulan. Bulan dah tu. Abang.
Hot spring Hot spring. Abang macam mana? Feeling feeling Abang, jom abang nak pergi tempat yang lampu-lampu tu pula. Allah, pasir abang. Jom, adik mana adik? Adik, Mikael. Mikael, tengoklah ni ha. Seronok dia malam pun ni. Adik. Adik. Ini tengah buat apa tau dengan pasir. Ni mesti mami marah ni abang. Penuh pasir awak punya tu. Jom. Okay, kita sekarang dekat Luminous Forest. Nampak cahaya. Depan sikit lagi. Jom. Adik mana adik? Kena masuk ke apa? Belum lagi, tak masuk ini. Dia ada 2 section. Say Luminous Forest. Ni nak tengok apa? Tempat-tempat dia ada lampu-lampu Wow, nice. Ada apa ni? Ni apa? Wow. Abang, mami asap ni apa ni? Adik ikut step tu adik. Thank you. Okay, jom. Sorry, akak mengandung. Tak boleh masuk. Sebab kat atas kita banyak tangga. Oh. Saya tak Oh, okay. lah, tapi Oh. Ui. Mami boleh je tapi nak net. Hai. Hai. Wow. Okay, jom let's go. Mami dia kata pregnant tak boleh naik tangganya, tinggi katanya. Wow, angin. Dragon adik. Wow, dragon adik. Jom, go. Tiga ni. Mamina kena kuat ni, nak naik atas ni. Oh. Ni lampu-lampu. Kita berada di puncak. Puncak Menara Gading. Ya, wow. Letak lampu-lampu ni. Ni dragon ni. kenapa tadi Kau dekat aku. Hello.
masuk pintu gerbang. Adik jalan. Oh, adik nak pergi the next dimension. Woo. Abang pegang adik bang. Tengok ni. Let's go to the Woo. Apa? Nasib baik kita tak mandi lagi. Tak nampak. What's that? Butterfly. Dedek, mami. Belum dekat ke? Ya, kasut dia guna tak? Itu tadi yang kita dah naik tadi. Guys. Nampak dia tak tinggi tadi. Benarnya tinggi guys. Last sebelum kita balik, kita pergi tengok petting zoo lah. Kita tengok binatang-binatang. Untuk kapibara bang. Terima kasih. Tu tengok adik. Normal je lah kami. Rekon. Normal lah. Ruby and Friends. Ni tengok rekon ni. Duduk main atas ni. Hello. Ambil kat abang. Rekon. Jatuh. Tak jatuh lah. Kalau jatuh mana kat sini? Adik. Adik tengok ni. Tu adik belakang adik tu. Apa adik kat dalam ni hamster. Hamster ni. Kita ada. Adik tengok adik tengok. Tak, macam place not leave me up. Banyaknya. Macam mini kapibara. Kok, kenapa kau takut? Saya bukan boleh keluar ke bicara. Kenapa tak boleh bicara? Parrot. Hello. Apa berjalan-jalan saya? Adik. Apa ni? Apa ni? Dia tak buat apa. Tak lah. Kancil. Adik. Ni kapibara ke apa? Yang tak nak campur kambing. Yang tak nak campur kambing. Apa? Ni kapibara lah bukan Bukan tu kapibara. Oh tu adik kapibara adik tu. Adik yo kapibara. Akhirnya. Hari tu aku macam mana? Tu adik kapibara. Adik. Mami pun. Tu adik kapibara adik. Apa itu?
takutnya Mami. Mami marah itu loh. Ingat Oh tu lagi kami barang bagi Mami. Adik pegang dia. Ha? I nak pegang tapi tak boleh. I takut ni. Tak apa. Macam tu. Kenapa dia takut yang kecil? Aku dah takut. Ni dia minat kapibara tapi dia takut dengan ni ha. Aku tak ni dalam lagi dah sikit. Jom. Padik nak untuk kapibara kan? Ha. Ni adik, pegang ni. Tuh, dia ambil gambar. Dia ambil gambar adik. Oh. Terus tu. Terus sini adik. Tak. Tu kan balas cepat adik. Tapi. Go. Dia ambil gambar. Dia lompat. Tapi. Zootopia tu. Ni nak kat Zootopia tu. Ya. Kayak Zootopia. Zootopia. Okay. Sekarang nak pergi breakfast. Awal dia. Nak ya? Jom. Dah start kata bang awal video je. Jadi tak ada dia. 6, 7. Tak payah. Okay, selamat pagi. Kita hari kedua nak breakfast. Breakfast. Ha? Kita tengok macam mana breakfast dia. Let's go. Okay, nak masuk breakfast dia sama juga. Di sini. Jom kita makan. Makan. Okay, sekarang ni aku nak patah balik hotel sebab nak ambil apa nama ni, voucher. Dah sampai dah tempat makan, voucher pula tinggal. Aduh, dia cakap dah tadi kat orang ni. Sedap makan. Jadi di sana. Sorry, Dede. Abang nak telur kan ambil bang? Tak, tambah sikit. Sorry. Roti. Dia beli semua benda untuk orang. Okay, ni kita ambil salad dulu lah. Goreng pun ada. Salad dulu, makanan sihat dulu. Okay, itu saja untuk video kali ini. Dah settle apa bermain air apa bagai, then breakfast. So kita nak balik KL. Right, so abang ada 5 hari cuti, bolehlah spend time abang kat rumah. Right. Right, see you guys on next video. Bye bye.